Siapa kat sini yang ingin mengetahui sendiri mengenai Perang Hunain? Baiklah, jadi di sini saya bakal berkongsikan dengan anda mengenai kisah Perang Hunain. Sejarah Perang Hunain. Seperti mana yang ditukil daripada buku berikut ini. Nampak tak? So inilah buku yang bertajuk Riwayat Nabi Muhammad SAW Perang Hunain. Jom kita dengarkan bersama. Semua kabilah Arab telah memeluk agama Islam. Kabilah Hawazin tidak berbuat demikian. Orang Hawazin tidak suka kepada agama Islam. Mereka ingin berperang dengan orang Islam. Rancangan orang Hawazin diketahui Nabi Muhammad SAW. Baginda pun memerintahkan umat Islam bersiap sedia untuk berperang. Nabi Muhammad SAW mengumpul seramai 10,000 orang tentera. Baginda mengetuai angkatan perang itu. Pasukan tentera Hawazin berjumlah 40,000 orang. Mereka diketuai Malik bin Auf. Malik mengumpulkan golongan lelaki, wanita, serta kanak-kanak dan haiwan ternakan. Ini bertujuan tentera-tentera Hawazin berperang bersungguh-sungguh. Malik mengumpulkan tentera-tenteranya di Bukit Autas. Pasukan tentera Islam melalui liring bukit yang dikenali sebagai Hunain. Hunain bermakna tempat yang sempit dan gelap. Lembah itu di belakang Bukit Autas. Malik menunggu kedatangan tentera Islam di lembah itu. Pasukan tentera Islam diserang hendak oleh musuh dari atas bukit. Mereka dihumban dengan batu-batu besar dan dipanah. Tentera Islam lari bertempiaran. Nabi Muhammad SAW berasa bimbang kalau tentera Islam kalah. Abbas, bapa saudara Nabi Muhammad SAW, memanggil-manggil tentera Islam. Suaranya bergema ke lembah-lembah bukit itu. Marilah saudara-saudara, Muhammad SAW masih hidup. Tentera-tentera Islam kembali bersatu untuk menentang musuh. Serangan balas tentera-tentera Islam semakin hebat. Tentera-tentera Hawazin terpaksa lari meninggalkan kaum wanita, kanak-kanak dan harta benda. Semuanya menjadi harta rampasan kepada tentera-tentera Islam. Malik dan pengikut-pengikutnya berlindung di dalam kubu-kubu di Taif. Nabi Muhammad SAW mengarahkan pasukan tentera baginda mengepung kubu-kubu itu. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat-sahabat baginda, apa tindakan mereka selanjutnya? Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, mereka itu sukar ditangkap. Jika ditinggalkan pun, tidak berbahaya. Nabi Muhammad SAW mengarahkan tentera-tentera Islam berhenti berperang. Mereka pulang ke Madinah. Dalam perjalanan pulang, tentera-tentera Islam berkata kepada Muhammad SAW, berdoalah agar Allah Subhanahu Wa Taala binasakan penduduk Taif.
Nabi Muhammad SAW tidak suka berdoa agar manusia dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada orang Taif. Seorang wanita daripada tawanan tentera-tentera Islam datang kepada orang Islam. Dia berkata, "Aku adik perempuan kepada tuan kamu." Wanita itu berjumpa Nabi Muhammad SAW. Tetapi baginda tidak mengenalinya. "Aku adik susuan tuan. Ibuku bernama Halimatus Sa'diyah," kata wanita itu lagi. Nabi Muhammad SAW mempersila adik baginda duduk. Baginda berasa sedih apabila mengetahui ibu bapa adik susuan baginda telah meninggal dunia. Pada suatu hari, rombongan orang Hawazin datang untuk memeluk Islam. Doa Nabi Muhammad SAW diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dan demikian kisah dan sejarah Islam yang dapat saya kongsikan. Antara sejarah yang ditukil dari riwayat Nabi Muhammad SAW mengenai Perang Hunain. Semoga bermanfaat.